Hari ni Kak Jo nak tunjuk korang cara masak nasi. Nasi biryani Madinah kita. Mari. Ni kau tengok. Alamak. Baru nak tengok. Baru nak tunjuk masak nasi ya. Dah siap masak nasi dah? Tengah ni. Tengah tunggu dia kering. Habis ni kau masak apa? Ni nak masak lem cheng. Okey ni. Nampak Ini kita punya lem cheng nak buka kejap Kak Jo koyak je. Ni koyak je lah lem cheng ni terpaksalah aku koyak-koyak gini je, Dik. Nampak lem cheng kita. Ini lem cheng yang kita nak masak sekejap lagi. Nampak? Saiz dia. Bukan main korang. Godang-godang saiz ni Okey. Ni, share sikit. Belum detail lagi. Alamak, cara nak masak lem cheng ni Okey, so macam ni Kak Jo dah tunjuk korang Ini lem cheng kita. Ini bukan mutton, tak ada. Ini lem cheng, Dik. Ini lem cheng kita. Kau tengok saiz dia pun. So cara masak dia, kita akan masak dalam kawah besar ni Okey. Bahan-bahan dia simple je. Diorang ni dah separuh jalan masak. Jadi tak adalah Kak tunjuk dari mula. Macam biasa bawang putih, bawang merah, daun kari, rempah masala. Lepas tu ada kas-kas lagi. Adalah letak cili sikit, cili mesin sikit. Apa lagi? Macam biasalah, itu je lah yang bahan-bahan basic dia lah. Kat dalam kita punya kari masala untuk lem cheng. Nanti kalau dia dah mendidih kejap lagi, baru kita masukkan lem cheng kita. Boleh faham Dekat mana nak makan? Mari Kak Jo tunjukkan. Lem cheng Kak Jura memang RM35. Korang memang nampak daripada jalan, memang terus nampak. Lem cheng RM35 ni dekat Seremban. Jalan Seremban nak menghala Kerja Lembu. Satu set memang RM35 je, siap nasi biryani Madinah. Dengan kita bagi sekali dengan air sirap percuma dengan acar sekali. Dan satu kau tengoklah rumah kawah biryani Madinah tepi ni. Kau nampak? Kau singgah. Dekat Seremban. Kita buka 10 pagi sampai pukul 4 petang saja. Hari Senin je kita cuti. Hari lain semua buka. So korang kena datang rasa lem cheng kita punya lembut. Kita punya murah. RM35 siap nasi biryani, air sirap dengan lem cheng. Datang.